Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video seterusnya berkaitan dengan cara untuk mengemaskini data murid ini. Sebagai contoh, Ahmad ini telah berpindah ke kelas 1 yang lain. Sebelum itu sekolah tuan-tuan akan mendapat tiga pautan. Pertama apps Iqra, app sheet. Kemudian spreadsheet ini. Kemudian yang ketiga Local Studio. Cara ataupun tempat untuk mengemaskini nama-nama murid dalam spreadsheet utama. Link akan diberikan. Boleh buka dan boleh edit. Ahmad ini berpindah ke satu. Bagi contoh, satu matahari. Automatik akan berubah dalam senarai nama ni lah. Satu matahari Ahmad. Kemudian Ahmad telah naik ke tingkatan 2. Ke tingkatan 2, ubah di sini T2 dan kelas 2 matahari. Dia akan berubah juga dalam app sheet ini. Edit record. Terlebih dahulu synchronize. Tingkatan 2 matahari. Ahmad dah masuk 2 matahari. Dan data Iqra ini, apa yang penting, data Iqra untuk Ahmad ini akan terus dibawa sehinggalah dia menghabiskan Iqra. Sebab tu kita perlu edit daripada sini sahaja. Untuk 2 matahari. Katakanlah Ahmad ini telah berpindah sekolah. Admin untuk spreadsheet ini perlu delete data dia. Delete row. Ahmad tak wujud lagi dalam sistem. Synchronize. Edit record. Dah tak ada. Ahmad dah tiada dalam sistem. Kita back balik. 2 matahari Ahmad. Synchronize. Edit record. 2 matahari Ahmad masuk balik. Bagaimana untuk kita memasukkan nama pelajar yang baru? Untuk 2 matahari, katakanlah ada pelajar yang baru. Saya ambil 2 kelas yang sama. Satu Zuhal. Satu Zuhrah. Satu Zuhal. Untuk makluman semua, ID murid ini tingkatan 1001. Tingkatan 2 bermula dengan 001 juga. Jadi berbeza. ID ni untuk mengenal pasti berapa bilangan dan ID ni mesti berbeza setiap seorang. Satu Zuhrah, satu Zuhal. Kalau pelajar baru masuk satu Zuhrah, admin pastikan tambah di bawah sekali. Supaya tidak berlaku ID yang sama. Tarik di sini. Dia akan jadi T1005. Yang ni sama. Satu Zuhrah. Contoh nama Fatin. Sebagai contoh. Jadi Fatin dah masuk satu Zuhrah. Pastikan nama pun sama. Dengan satu Zuhrah, ID berlainan dengan pelajar yang lain. Begitu juga kalau masuk 2 bumi. Seorang pelajar masuk 2 bumi. Tambah di bawah sekali tingkatan 2. Klik di tepi sekali, kiri. Nombor. Kemudian, insert one row below. Tarikkan ID. Tarikkan tingkatan. Tak boleh. Tingkatan 2. 2 bumi. Fahmi. 2 bumi Fahmi dan Fatin dah masuk. Fahmi dan juga Fatin, betul. Satu Zuhrah dan 2 bumi. Synchronize. Maknanya dia tak ada dalam rekod lagi. Belum isi rekod. 2 bumi, Fahmi dan Fatin tadi belum ada rekod. Jadi boleh mengisi rekod untuk murid yang baru berpindah masuk ini. Boleh masukkan rekod dia.
Okey, bila dah isi dia akan masukkan di spreadsheet di bahagian di kolom E sampai kolom P. Jadi bagaimana untuk nak kalau masuk tahun yang baru, jadi tuan-tuan, puan-puan perlu bergerak dalam grouping untuk memastikan tagging nama kelas ini, perubahan dia, tingkatan 1 akan naik ke tingkatan 2, tingkatan 2 akan naik ke tingkatan 3 dengan mengekalkan data Iqra ini. Iqra akan dibawa ke depan dan perekodan akan berlaku setiap tahun, setiap bulan dan kalau boleh setiap minggu. Memastikan semua pelajar ini menghatamkan Iqra dan juga menghatamkan bacaan Al-Quran sama ada di sekolah ataupun di rumah. Sekadar itu saja cara untuk mengemas kini data spreadsheet utama e-rekod Iqra Yunar ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.